Bangunan yang dah berusia 30 tahun dan ke atas dah tak lagi selamat untuk diduduki. So, hampa boleh bayangkanlah kalau loan 35 tahun, baru sampai 30 tahun, ada lagi 5 tahun loan tak habis lagi, rumah tu dah tak selamat duduk. Macam mana kan? Jadi ni adalah cadangan untuk menjadikan usia bangunan 30 tahun sebagai pencetus pembangunan semula di bawah RUU URA lah, Akta Pembaharuan Semula Bandar. Jadi cadangan ni mendapat kecaman lah, of course lah kan. Dan statement ni mungkin agak keterlaluan. 30 tahun tu masih agak muda lah untuk sesuatu bangunan. Dan mungkin dia tak berasaskan kepada fakta-fakta teknikal lah. Hanya dilihat semata-mata kepada faktor umur bangunan tu sendiri. So kalau kita biasa dengar, antara faktor terbesar lah yang menjadikan sesuatu bangunan tu dah tak selamat untuk diduduki, mungkin daripada segi kualiti binaan, daripada segi cuaca di kawasan tu, keadaan tanah ada pergerakan ke, tanah runtuh ke, dan ubah suai lah di sesuatu bangunan tu, ubah suai tanpa kebenaran. So dia mungkin related juga dengan kegagalan penyelenggaraan di bangunan tu lah. Tapi macam dekat Malaysia ni, rata-rata management lah, kebanyakan management di satu kawasan tu, contoh di dalam kawasan apartment ataupun strata punya tempat, kebiasaannya maintenance tu dijaga dengan baik lah kan. So memang ada plan ataupun kerja-kerja penaikan taraf dari semasa ke semasa untuk jaga bangunan tersebut lah. So disebabkan dengan program-program yang macam tu, bangunan tu boleh kekal utuh lah walaupun dah melebihi 35 tahun, 40 tahun, 50 tahun. So dekat Malaysia ni ada je banyak bangunan yang dah lebih daripada 50 tahun tapi masih selamat untuk diduduki lah, masih cantik lagi. Jadi mungkin lah umur 30 tahun tu, ambang 30 tahun tu mungkin masih agak terlalu muda lah kan, untuk dijadikan syarat untuk Akta Pembaharuan semula tu. Sesuatu bangunan tu dah tak layak untuk diduduki ataupun dah tak selamat, dia mesti kena ada laporan daripada jurutera lah. Dia ada banyak proses tapi ni mungkin sebahagian sajalah. Laporan daripada jurutera struktur yang menyatakan ada kegagalan dari segi elemen utama kan, struktur utama, ada keretakan, ada penurunan tanah kan, ada perebutan yang tak boleh dibaiki lagi mungkin lah kan. Bangunan tu pun dah tak lagi selamat untuk diduduki kan. Faktor keselamatan, kalau berlaku kebakaran macam mana nak keluar, akses kecemasan, sistem mekanikal, dan banyak lagi pembaikan yang perlu dibuat sampai mungkin beyond economic repair cost kan, yang menyebabkan bangunan tu dah sesuai untuk dibina semula ataupun pembaharuan semula lah. Jadi mungkin boleh fokus kepada bangunan yang dah terlampau lama lah, bangunan yang terbiar, yang kita tengok pun sakit mata kan. Instead of kita nak fokus buat pembaharuan dekat kawasan yang high density lah. Tapi usually kawasan yang high density tu lah yang ada peluang ekonomi yang banyak lah di situ. Mungkin disebabkan tu lah juga faktor lokasi sama yang mungkin mempengaruhi UU URA ni lah.